Aha. Nanti nak buat stiker. Stiker sehari kita boleh siap kan? Stiker sehari boleh siap. Lepas tu Okey. Kereta ni dah siap dah. 3 biji dah siap dah. Mungkin besok dia ambil. Semua dah settle dah. Ativa. Proses ni lama sikit sebab yang lama tu dia punya clear. Clear dia yang lama. Cat clear dia kan. Kalau stiker dengan aksesori itu cepat. Ni yang lama clear sebab macam cat satu body kan. Tapi sekarang dah siap dah. Settle. Boleh. Dah. Okey, kereta ni dah siap. 3 biji dah siap dah. Kereta dah siap. 3 semua dah siap dah. Tapi dia punya clear memang baik. Tak nampak terus, tak rasa terus. Memang tak boleh terkopek ni. Yang kuku pun tak boleh. Clear dia memang kualiti. Semua clear dia kualiti. Okay, so hari ni kereta semua dah nak ambil. Orang di balai dah datang dah.
Ambil betul kan? Ha. Tengok. Orang akan Boleh? dia mana? Yang tu power. Okey, bawa dah. Tak lama sikit. Okey dah. Tu standard dah. Baik. Yang ni. Duduk tengah atas. Ni. Okey. Itu dah standard dah. Itu dia punya controller. Yang A tu lampu depan bang, dekat grill. Belakang tak ada kan? Belakang tak ada. Ada depannya. Depannya. Lampu depan perlu. Betul. Yang A tu dia lampu depan dekat grill. Depan. Itu lampu grill depan. B. B belakang, sepatutnya belakang tapi di belakang tak ada kan. Yang dekat controller tu A tu lampu depan grill. Betul. Yang B tu patut belakang. Tapi belakang tak ada kan? Okey. Belakang ada. Belakang tak ada. Depan ada. Dia tekan A, tekan A. Nanti nak buat stiker. Stiker sehari kita boleh siap kan? Stiker sehari boleh siap. Lepas tu coating agak apa hari? 3. Coating tu yang ni sikit. Kan sebab saya nak tahu berapa hari yang saya nak kena tinggal. Sebab Okey. kita tu guna tiap-tiap hari. Faham. Sebab kalau ada satu kereta lagi apa? Kereta tu belum ada, tak dapat kelulusan lagi. Faham. Sebab ada sangkut kat Bukit lagi. Saya rasa 2 hari. kalau kita boleh kejar 2 hari boleh kot coating. 2 hari kata urgent. Kalau agent lah, kita cakap agent lah kan. Estimate 3 lah. Estimate 3 betul. 2 hari tu kira Ngam-ngam lah orang kata. Takut dia buat cerita buncai pula kan. Dia nak polish, nak apa semua. boleh juga. Dia estimate 3 hari. Estimate 3 hari. Puan bagi quotation kat saya lah. Nanti. Oh, dah lain tak ada apa panggil dia ya. Tahu dah. Kenapa ada apa lagi ni? Kalau kata lagi. Oh.